Bila tengah sesak duit, ramai orang mula cari jalan cepat nak dapat cash. Ada yang buat personal loan, ada yang pinjam kawan dan ada juga yang pilih guna Ar-Rahnu. Tapi, apa sebenarnya Ar-Rahnu ni? Betul ke lebih selamat daripada pinjaman biasa? Atau sebenarnya ada risiko yang orang tak cerita? Hari ini kita borak pasal kebaikan dan kelemahan Ar-Rahnu. Ar-Rahnu ni sebenarnya sistem pajak gadai Islam. Maksudnya, korang cagarkan emas. Dan pihak Ar-Rahnu akan bagi pinjaman tunai. Bila dah cukup duit, korang boleh tebus balik emas tu. Kalau tak mampu bayar dalam tempoh ditetapkan, emas mungkin akan dilelong. Kebaikan pertama, proses cepat. Kadang tak sampai sejam duit dah boleh masuk tangan. Tak perlu banyak dokumen rumit macam loan bank, sangat memudahkan. Kedua, tak perlu penjamin, asalkan ada emas sebab emas tu sendiri jadi cagaran. Ketiga, lebih patuh syariah. Tak ada unsur riba macam sesetengah pinjaman konvensional. Keempat, emas masih milik korang. Bila dah settle bayaran, boleh ambil balik emas tu. Kelima, sesuai waktu kecemasan. Ar-Rahnu boleh jadi penyelamat sementara kalau ada emergency. Tapi kena tahu juga kelemahannya. Pertama, risiko emas kena lelong kalau tak mampu bayar. Kedua, ada CAJ simpanan. Makin lama simpan, makin tinggi charge terkumpul. Boleh jadi beban juga. Seterusnya, nilai pinjaman tak sepenuhnya ikut harga emas. Biasanya korang dapat sebahagian je. Dan hati-hati, ia boleh jadi ketagihan. Asal duit habis je, gadai emas. Lama-lama emas habis. Jadi Ar-Rahnu sesuai untuk kecemasan tapi kena ada disiplin untuk tebus balik. Guna bila perlu, bukan sebab nak teruskan gaya hidup. Jangan sampai jadi perangkap. Share pengalaman korang kat komen. Jangan lupa like dan subscribe. Jumpa lagi.